Seorang masuk khairat kematian RM10 tiap kali berlaku kematian. Apabila orang itu mati, waris dia dapat RM1,000. Apakah hukumnya? Baik. Sini ada tak khairat kematian, Dadung? Ada. Berapa sebulan? Setahun berapa? RM60. Jadi sebulan berapa? RM5. Okey? RM5. Okey? RM5 sebulan. Dia kata kalau berlaku kematian, keluarga tu akan dapat RM1,000. Contoh, ada khairat kematian RM1,500. Ada khairat kematian RM800. Ada khairat kematian RM3,000. Terpulanglah atas tabung masing-masing. Hukumnya harus. Sebab bila kita menyimpan menabung dalam khairat kematian, kita berniat buat kebajikan. Siapa yang dapat dahulu, dia boleh guna sumbangan kita. Sebab tu dia halalkan sistem insurans takaful. Kerana akad tabarruk tadilah, iaitu beri sumbangan. Faham tak lagi? Jadi betul tak tu? Boleh buat kutipan sebulan RM5 atau setahun RM60 untuk khairat kematian. Hukumnya boleh. Ulama sudah fatwa. Kemudian bila matilah, katakan orang ni namanya Ali. Dia masuk, dia pun mati. Maka keluarga dia dapat RM1,000. Dia beri RM1,000 tu kepada keluarga. Betul je. Memang rawi ke keluarga. Tak ada lagi khairat kematian, beri ke mayat. Kerana mayat tidak lagi boleh tasarruf nak menggunakan harta. Faham lagi? Dia sudah mati. Tak usah kata RM1,000. Seria pun dia tak boleh nak guna dah. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Orang yang hidup saja boleh beramal, bila mati tidak boleh buat apa-apa. Faham tak lagi? Okey, jadi betul dah. Baik, bila dapat kepada waris tadi, apakah tujuan khairat kematian? Untuk membelanjakan hal-hal tajhizul mayyit, pengurusan jenazah. Apa dia? 4 perkara. Mandi kapan, semayang tanam. Faham lagi? Jadi kalau lah nak mandi kan, kena beli sabun harga RM10, duit dah ada. Kalau nak beli kikirang duit RM20, duit ni sumbangannya. Lepas tu nak beli kain kapan pula RM100, inilah harganya. Kalau nak suruh budak-budak tolong gali kubur pula RM150, inilah duitnya. Contoh. Faham tak lagi? Itu tujuan meringankan beban keluarga dengan ada tabung khairat kematian. Hukumnya harus. Yang tak harusnya ialah tidak digunakan.